mereka telah melalui veteriner. Dia ada CJ kesihatan dulu, permit lah. Baru dia dapat hantar ke masjid. Kemudian di masjid akan ambil permit sembelihan. Jadi maknanya kalau haiwan itu tak sihat, maka dia orang tidak akan memberi CJ, tak boleh untuk berkorban. Itu ada pemantauan teliti. Dan Tauliah sebagai seorang penyembelih juga harus ada juga ya. Ada yang saya nampak sangat-sangat berbakat, dia berbisik kepada haiwan tersebut dan haiwan tersebut tidak menunjukkan stres langsung. Baik, sebenarnya didikan dalam sunnah pun ada. Sebab tu satu ketika saya teringat daripada hadis riwayat daripada Anas bin Malik, di mana Rasulullah menunggang kuda bersama Anas. Anas sebut Nabi hampir jatuh sebab dia jadi agresif lah, terangkat kaki. Lalu Nabi membaca surah Ali Imran ayat 83. Jadi maknanya haiwan tadi jinak. Itu maknanya macam ilmu penunduk haiwan sikit. Penunduk haiwan. Baik, alhamdulillah. Jadi Ustaz, kita itulah masuk ke bab teknikal ni. Tadi Ustaz sebutkan itulah alat sembelihan ni mestilah tajam, teliti, telah pun siap rapi macam Ustaz. Baik, pertama sekali sebelum kita nak pergi kepada sembelihan, kita ada 3 elemen. Sebelum sembelihan, semasa sembelihan dan selepas sembelihan. Baik, sebelum sembelihan iaitu cara kaedah ikat. Cara kita tambat dan ikatlah. Contoh macam ni, ini tali nailon ni untuk tambat. Untuk tambat, ya. Ini tak cukup kuat untuk menundukkan haiwan tersebut. Kemudian selain daripada itu kita ada tali ni tali kain yang kita buat panjat gunung dia ada benang itu baik untuk mengelakkan kecederaan kepada anggota haiwan tadi. Dan ini untuk kita jerut badan, tali sabut ataupun tali Filipin dia kuat sikit. Jadi bukan kira kuat. Dia bila kena grip dekat kaki haiwan, dia tidak cedera berbanding dengan kaki yang ni. Sebab ada tu beza dengan ni. Jadi ini hanya untuk tengkuk. Untuk jerut, untuk nak tombang kena pakai ni. Itu macam elemen esen supaya dia tak stres lah. Kemudian alat sembelihan. Ustaz, pengalaman Ustaz kalau macam terlalu ramai di tempat sembelihan, itu juga memberikan stres kepada haiwan. Ya. Sebab tu crowd kan. Sebab itu konsep kena ada SOP Kalau ustaz macam contoh malam ni kan, besok nak korban ni. Malam ni ustaz dah pergi jerut kaki seorang-seorang ya. Jerut kaki belakang kanan, kemudian pakai tali ni dan tinggalkan tali tu. Okey, esok kan saya akan tarik dan akan pacak, kemudian akan jerut badan dia supaya dia tombang dengan baik. Jadi apa kita nampak kat sini visual-visual yang kita tunjukkan sebelum ni dengan budak-budak, selalunya budak-budak ramailah. Kalau terlalu dekat tu kita boleh nampak haiwan tu semakin stres ya. Jadi mungkin ada radiusnya yang mungkin kita kena lapangkan. Kita kena cover dengan banner lah. Kayak rentang yang lama-lama tu kan. Kita cover dia supaya dia tidak nampak. Tadi dia takut, dia perasaan takut tu. Okey. Dalam sembelihan apalagi Ustaz, kesilapan yang bukanlah kesilapan, mungkin ada kekurangan yang dapat kita perbaiki dalam usaha untuk kita memberikan ini ibadah kan. Kalau nak yang terbaik lah dalam ibadah ni, jadi apa mungkin yang dapat kita perbaiki dari waktu ke waktu? Baik, dari sudut tadi Ustaz sebut dah. Permulaan sebelum kita nak tombang tu menggunakan tali tadilah. Lepas tu kaedah dia, kita kena tinggalkan kaedah-kaedah yang mana 4 kaki ikat. Lepas tu masuk kayu, pijak lagi